yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa'aktsiru du'a." Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya adalah semasa hamba itu sedang sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, perbanyakkanlah doa dalam sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka hayatilah bahawa Isra' Mi'raj bukan kisah lampau yang hanya diceritakan setahun sekali di masjid dan surau. Ia adalah kompas petunjuk jalan kerohanian yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada umat ini. Kompas untuk mencari kekuatan, ketenangan dan makna hidup. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Mi'raj sebagai bintang yang lebih teguh, maka kita juga mampu kembali selepas solat dengan jiwa yang lebih kuat, hati yang lebih hidup dan langkah yang lebih yakin menuju Allah Subhanahu wa taala. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati, sebelum mengakhiri khutbah kali ini, marilah kita bersama-sama mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Yang pertama, kita hendaklah menyadari bahawa peristiwa Isra' Mi'raj mengingatkan kita tentang kepentingan memperbaharui dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat, taubat dan doa, serta menekankan keperhatian kita terhadap hubungan sesama manusia. Kita hendaklah membina suasana yang berterakan akhlak, kasih sayang dan sedar pada kegelapan moral dan serangan budaya yang merosakkan. Peristiwa Isra' Mi'raj menuntut kita membangunkan masyarakat yang berpegang teguh kepada amanah, integriti dan kepimpinan yang bertanggungjawab. Pemimpin yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fil Quran wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan ingatlah ketika kami seluruh manusia dengan ilmunya dan kekuasaannya, dan kami iaitu gabung dalam Al-Quran, dan kami masukkan mereka dengan berbagai amalan. Tetapi yang terjadi itu hanyalah nampak besarkan kedermakaan mereka. Surah Al-Isra' ayat 60.